sudah terhantuk baru tengadah. Itu ungkapan dilontarkan seorang pemerhati susulan kenyataan Menteri Pengangkutan Anthony Loke yang memaklumkan kementeriannya akan melaksanakan penguatkuasaan dan pematuhan mandatory terhadap penggunaan pengehat kelajuan atau speed limiter ke atas kenderaan berat seperti bas dan lori. Dakwa pemerhati rancangan pelaksanaan mengehat kelajuan bukan perkara baharu kerana sistem itu telah lama dicadangkan namun sehingga kini tidak pernah dikuatkuasakan secara menyeluruh. Pemerhati turut mendakwa setiap kali berlaku kematian, wujud kenyataan akan melaksanakan pelbagai langkah seperti penubuhan jawatan kuasa dan penyelidikan tetapi akhirnya lenyap begitu saja tanpa perkembangan selanjutnya. Tegas pemerhati, pengehat kelajuan berfungsi menyekat kelajuan maksimum kenderaan yang telah ditetapkan dan tidak membenarkan pemandu memecut melebihi had. Bagaimanapun pemerhati mendakwa, kebanyakan bas dan lori dipercayai hanya memasang peranti itu semasa pemeriksaan di Pusat Pemeriksaan Kenderaan Berkomputer Puspakom, kemudian membukanya semula selepas lulus ujian. Oleh itu, pemerhati menegaskan kerajaan kini seolah-olah hanya melepaskan batuk di tangga kerana gagal melaksanakan tindakan tegas dan sepatutnya sudah lama diwajibkan memandangkan tragedi terbabit kerap berulang. Sebelum ini, kemalangan ngeri mengorbankan 15 penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI dalam insiden di Lebuh Raya Timur Barat pada Isnin memberi kesan mendalam buat semua rakyat Malaysia. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri mengesahkan rakaman video tular di media sosial adalah sahih dan berkaitan dengan nahas bas terbabit yang berlaku sekitar jam 1 pagi di Kerik Perak. Tidak sampai 24 jam selepas insiden kemalangan bas melibatkan penuntut Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI, satu lagi nahas serupa dilaporkan, kali ini melibatkan 13 penuntut Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA yang menaiki sebuah bas ekspres di Maran, Pahang. Ketua Polis Maran, Superintendent Wong Kim Wai, memaklumkan bas yang membawa 28 penumpang itu merempuh sebuah lori ketika melalui Lebuh Raya Pantai Timur LPT arah timur kira-kira jam 1 pagi pada Selasa. Katanya bas ekspres terbabit dilaporkan dalam perjalanan dari Terminal Bersepadu Selatan TBS Kuala Lumpur menuju ke Terminal Sentral Kuantan TSK. Siasatan awal mendapati pemandu bas berusia 38 tahun dipercayai gagal mengawal kenderaan sebelum melanggar belakang lori di lorong kiri Lebuh Raya. Bagaimanapun semua penumpang termasuk pemandu lori terselamat dan tidak mengalami sebarang kecederaan. Semua mangsa dipindahkan ke bas gantian untuk meneruskan perjalanan ke TSK.